Pemimpin Revolusi Islam dan Republik Islam Iran, Said Ali Khamenei, telah mengecam keras Israel atas apa yang beliau sifatkan sebagai jenayah kotor dan berdarah yang dilakukan di wilayah Iran, sambil berjanji akan memberi tindak balas yang tegas dan menyeluruh. Dalam satu mesej yang ditujukan kepada rakyat Iran, Said Khamenei menyatakan, "Kepada bangsa Iran yang mulia, rejim Zionis telah melakukan jenayah di negara tercinta kita pada waktu subuh hari ini dengan tangan syaitan mereka yang berlumuran darah. Mereka telah memperlihatkan lagi sifat jahat mereka dengan menyasarkan kawasan kediaman orang awam." Beliau memberi amaran bahawa entiti Israel perlu bersedia untuk dibalas. Rejim itu harus bersiap sedia menerima hukuman yang berat. Dengan izin Tuhan, tangan kuat Angkatan Bersenjata Republik Islam tidak akan membiarkan mereka terlepas tanpa hukuman, ujar beliau dengan penuh ketegasan. Said Khamenei menegaskan bahawa pencerobohan seperti itu tidak akan dibiarkan berlalu begitu sahaja dan mengulangi bahawa mereka yang bertanggungjawab mesti dihukum dengan berat. Beliau menekankan bahawa keadilan akan ditegakkan dengan segera. Rejim Zionis telah melakukan jenayah berdarah di negara kita yang tercinta, katanya. Dengan melakukan jenayah ini, rejim itu telah memilih jalan menuju takdir yang pahit dan menyakitkan. Dan takdir itu tidak dapat dielakkan. Iran merancang tindak balas keras terhadap agresi Israel yang dilancarkan awal Jumaat terhadap program nuklearnya, menurut sumber keselamatan Iran kepada Reuters. Tentera penjajah Israel mengesahkan pada awal pagi Jumaat bahawa mereka telah melancarkan satu serangan udara besar-besaran yang menyasarkan program nuklear Iran. Dalam kenyataan rasmi, tentera penjajah berkata mereka telah melaksanakan serangan pencegahan yang tepat di Iran dengan tujuan untuk merosakkan program nuklear Iran. Tindak balas terhadap serangan Israel akan menjadi keras dan tegas, tegas pegawai Iran itu, sambil menambah bahawa butiran tindak balas Iran sedang dibincangkan di peringkat tertinggi apabila ditanya sama ada serangan balas akan berlaku dalam masa terdekat. Agensi berita rasmi Iran, IRNA, juga memetik sumber yang mengatakan bahawa Tehran sedang merancang tindak balas tegas terhadap agresi Israel yang terbaru ini. Televisyen Iran memetik jurucakap Ketua Terus Angkatan Tentera sebagai berkata bahawa Israel dan Amerika Syarikat akan membayar harga yang mahal atas pencerobohan ini. Jurucakap itu juga menyatakan bahawa serangan Israel menyasarkan kawasan kediaman dan bersumpah bahawa tindak balas Iran yang tidak dapat dielakkan nanti akan sepadan dan setimpal. Penilaian yang dikemukakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan bahawa tindak balas Iran dijangka berlaku dalam beberapa jam, lapor radio tentera Israel. Menurut laporan itu, penilaian tersebut menyatakan bahawa ratusan peluru berpandu balistik akan dilancarkan dalam serangan balas pertama Iran. Televisyen Iran juga melaporkan bahawa agresi Israel menyasarkan Ibu Pejabat Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC, di Tehran.